calon ujian psikometrik jurawat grade U5. Tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya share kepada anda semua. Okey, macam ni. Kalau ujian psikometrik jurawat grade U5 esok, saya challenge anda jawab satu soalan ni. 90% calon jawab salah. Ramai ingat ujian psikometrik ni senang. Soalan pasal diri sendiri je kan? Itu perangkap paling besar. SPA bukan nilai akademik anda. Mereka nilai emosi, kestabilan dan cara anda respon bila under pressure. Salah pilih jawapan yang nampak jujur boleh gagal terus sebelum sampai temu duga. Okey, apa soalan cabaran tu? Jom tengok ni. Saya mudah merasa kecewa apabila pesakit tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saya ulang, saya mudah merasa kecewa apabila pesakit tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Okey, so apa pilihan jawapan anda? Ramai yang terus akan tekan sangat tidak setuju sebab rasa macam tu paling kuat dan profesional. Okey, betul tak? Okey, sebenarnya itu jawapan yang salah. Jawapan yang SPA cari ialah tidak setuju, bukan sangat tidak setuju. Kenapa? Sebab kalau anda ni jawab sangat tidak setuju, ia signal anda langsung tak ambil kisah tentang pesakit. Cool, sejuk, tak ada empati. Jurawat ni sepatutnya anda ada emosi seorang manusia. Cuma dia kena stabil dan realistik. Bukan terus dingin ataupun cool. Ini ramai yang orang tak faham. Psikometrik bukan pasal setuju ataupun tak setuju. Ia pasal konsisten personality yang matang. Okey, so kalau satu soalan ni buat anda keliru, cuba bayangkan ada 100 lebih soalan yang bakal menanti anda dalam exam sebenar nanti. So, untuk membantu anda buat persiapan yang lebih baik, saya ada sediakan satu e-book khas ujian psikometrik jurawat grade U5. Di mana dalam e-book ini mengandungi 100 contoh soalan khas ujian psikometrik jurawat grade U5, di mana setiap soalan tu ada jawapan terbaik, sebab kenapa dan strategi supaya anda jawab macam jurawat yang dah bertugas, bukan calon yang cuba main agak-agak. So, kalau anda ada e-book ini, dia membuat anda ada satu senjata yang kukuh untuk hadapi medan perang dalam exam sebenar nanti. So, nak dapatkan e-book ini, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan khas ujian psikometrik jurawat grade U5 dan bersedia dari sekarang. Klik link di bio sekarang.